So ya, seperti mana scoreline di atas. Man City 4, Liverpool 0. Quarter final of FA Cup. Aku memilih masa yang tak sesuai lah untuk buat first watch along setelah sekian lama. First time buat balik bukan langkah kanan lah. Kemudiannya aku memilih masa yang cukup-cukup berani lah, aku boleh kata macam tu. Sebabnya Man City kemudiannya lawan dengan PSG, second leg lawan PSG pun kita akan buat lah. Kemungkinan sampai hujung musim ni kita akan buat watch along balik seperti musim lepas. So kita tengoklah apa yang jadi. So 4-0. Nak komen apa lagi? Apart from masalah yang sama masih lagi terjadi untuk Liverpool, di mana mental pemain-pemain Liverpool cukup-cukup fragile aku rasa. Kena cuik sikit terus crumble, kena cuik sikit terus tak boleh bangun dah, kena cuik sikit terus balik report dekat mak. Benda tu lah apa yang berlaku untuk keseluruhan squad Liverpool sekarang ni. Kalau tengok kepada scoreline dan juga masa jaringan pemain-pemain City tu, first 30 minit macam tu adalah perlawanan yang balance lah aku rasa. Orang kata Liverpool on top. Aku rasa chance terbesar memang jatuh dekat Liverpool. Tapi apart from that chance from Mohamed Salah, ada lagi few chance contohnya macam AKTK shoot melayang, kemudiannya seorang lagi apa AKTK juga ke yang shoot ke tepi. So selain daripada tu aku rasa Man City pun juga mempunyai peluang yang aku rasa sama naik lah. Sebabnya masalah yang sama still berlaku, iaitu Liverpool masih lagi kena slice apart terlalu mudah. Unit defensif Liverpool memang tak berfungsi dengan baik sepanjang musim ni. Menentang dengan lawan sekualiti seperti Man City, memang benda tu adalah cari pasal lah orang kata. Liverpool cari pasal. Liverpool masih lagi buat benda yang sama. Gravenberch sebagai pemain yang sepatutnya jadi defensive minded number 6 untuk kita, masih lagi wandering around seperti headless chicken, masih lagi naik ke atas, push, sedangkan posisi dia ditinggalkan di belakang. Tak ada orang kat belakang pun cover dia. Dia dengan senang hatinya naik ke atas. Dan itu membuatkan kita punya defensive structure Liverpool, aku tak tahu masalahnya. Nak sebut defensive structure ni, wujudkah lagi defensive structure Liverpool? Sebab gayanya macam dah tak wujud dah sekarang ni. Kita tengoklah gol-gol yang dijaringkan oleh Man City pun aku rasa kalau ikutkan standard tu terlalu amateur lah untuk team seperti Liverpool ni concede. Aku describe sebagai comical goals daripada Man City. Kemungkinan juga pemain-pemain Man City selepas meraihkan gol yang dijaringkan, mereka ni kata mudah sangat ni. Sebab kita yang tengok di kaca TV pun nampak terlalu mudah untuk Man City. Man City mempunyai masa yang terlalu banyak dengan bola untuk pull the trigger, untuk bagi the final pass, untuk dapatkan player, untuk scan tanpa ada tekanan yang tinggi daripada pemain-pemain Liverpool sendiri. Dan yang tu kita tak cakap lagi pasal all those spaces di antara garisan yang terlalu besar, terlalu lopong. Masih lagi masalah yang sama yang membuatkan Liverpool tak boleh compactkan padang, dan tak boleh squeeze the pitch, dan tak boleh nak kawal apa yang terjadi di bahagian garisan ketiga dan juga garisan pertama. Sebab itulah aku rasa menentang dengan lawan dengan kualiti tak setinggi Man City pun, aku yakin Liverpool akan dihukum. Kita boleh tengok dah sample size sepanjang musim ni. Apatah lagi menentang dengan Man City yang aku letakkan sebagai satu tim yang bukan dengan kualiti tinggi seperti mana Man City yang kita tahu peak Man City. Tapi depa pun on the back of aku rasa so-so campaign lah daripada depa pun masih lagi mampu menghukum Liverpool dengan teruk lah sampai 4 biji.
Satu biji, dua biji aku rasa respectable scoreline lagi. Tapi bila dah naik sampai angka 4 ni, apa yang boleh kita respect lagi dengan scoreline tu. So tengok kepada gol-gol yang dijaringkan oleh Man City. First kali adalah penalti lah. Aku rasa kalau tak penalti pun kemungkinan Nico O'Reilly akan ada peluang yang besar lah. Sebab positioning dia tu dah cukup-cukup dekat dengan gol. Kemungkinan memang Liverpool akan concede juga. Tapi yang aku ralaknya adalah gol kedua tu. Sebabnya gol kedua tu memang betul-betul at the stroke of half time. Last kick sebelum masuk half time tau. Basically tandukan Haaland adalah last touch of that half. Tapi yang tu pun Liverpool tak boleh hold on. Yang tu pun Liverpool tak boleh lagi letakkan sedikit effort, sedikit extra effort untuk jangan bagi Doku ataupun Semenyo bagi cross. Semenyo yang bagi cross tu. Janganlah bagi Semenyo angkat bola tu dan hantar bola dekat Haaland. Tapi Liverpool buat juga. Sebab kita tengok Kerkes dalam keadaan tu dia pun kena outnumbered. Aku rasa 3v1 ataupun 2v1. Dalam situasi tu Wirtz aku rasakan kena buat lebih baik daripada tu. Sebabnya dia tinggalkan Kerkes seorang diri. Dia tinggalkan Cherki ataupun Semenyo tu tanpa ada balance yang cukup. Kena outnumbered dekat bahagian tu. Dan Semenyo freely dia boleh cross. Dan kena Haaland sekali lagi dia menang header dengan Konate. Aku rasa gol yang identical actually. Lawan ketika bermain di Liga itu sama juga. Haaland tanduk, Konate kena leap dengan Haaland. So 2-0 aku rasa memang dah tak ada peluang dah untuk Liverpool. Aku rasa kalau contohnya masuk half time Liverpool boleh score jadi 1-0. Aku rasa mungkin still boleh lagi lah. Tapi kalau dah sampai 2-0 ni masuk half time, probably bukan Liverpool dengan momentum yang baik lah. Liverpool kemungkinan bukan dalam momentum yang baik untuk naikkan scoreline tu jadi 2-2 pun. Dan masuk saja half time, masuk je second half tu 3 minit saja masa yang dia perlukan oleh Man City, skor gol ketiga dan terus finish off Liverpool. Yang memang agak lawak tu ialah gol tu terhasil daripada balingan Liverpool sendiri. Joe Gomez baling dapat dekat player City, 2 ataupun 3 pas lepas tu terus slice through Liverpool. Dan Semenyo buat raja dia lah. Walaupun aku rasa Mamadashvili kemungkinan dia boleh buat better daripada tu lah. Masa live semalam ada yang komen tentang Mamadashvili lah. Dan dekat Twitter pun aku tengok ramai juga yang komen pasal Mamadashvili ni. Tapi aku rasa untuk keempat-empat gol tu kemungkinan hanya satu gol saja. Gol ketiga tu kot kemungkinan savable untuk dia. Yang lain-lain tu tak ada benda lah aku rasa. Kalau nak blame player-player dalam perlawanan semalam, Mamadashvili kemungkinan player yang paling jauh sekali nak kena blame oleh fan-fan Liverpool. So insiden yang aku rasa berlaku semasa perlawanan dan juga selepas perlawanan tu aku nak sentuh juga, iaitu yang pertama sekali tentang Ryan Cherki tukar baju dengan Hugo Ekitike. Aku rasa benda tu takkan jadi isu pun kalau contohnya Liverpool in a very very good moment. Tapi jadi isunya adalah sebab Liverpool tengah teruk sekarang ni. Dan aku tengok satu, tak ingat siapa tweet, tapi player, professional player lah, dia kata tukar baju semasa half time itu adalah satu benda yang normal. Tapi yang tak normalnya adalah aku rasa first kali Cherki tu sendirilah kemungkinan dia nak buat lawak sikit ke apa kan. Sebab kita tahu dia ni macam pelawak sikit. Lawan dengan Arsenal masa dekat Carabao final tu, apa yang dia buat semua orang dah tengok dah. So dia ni nak buat lawak sikit. Dan kamera pick up benda tu berbalik kepada AKTK yang aku rasakan bukan standard yang tinggi. Sebab nampak macam AKTK ni tak kisah. Kena 3-0, kena 4-0 pun tak kisah. Yang penting apa? Aku dah buat dah. Aku dapat gaji setiap minggu. Tapi benda tu touch enough untuk fan
dekat seluruh dunia. Even yang aku rasa yang lagi teruknya adalah fan-fan yang duduk pergi stadium lah, yang spend duit untuk travel, yang spend duit untuk dapatkan tiket, yang spend masa untuk travelling kan, 2-3 jam sebelum perlawanan, kemudiannya 2-3 jam lagi untuk balik ke Liverpool pula. So mereka spend masa yang banyak macam tu, hampir setengah hari untuk tengok Liverpool, dan Liverpool tak turn up. Dan Liverpool tak serius dan main-main. Aku rasa yang tu yang fan-fan Liverpool marah, aku rasa. Kemudiannya yang kedua tu, insiden tentang Dominic Szoboszlai. Selepas daripada full time, minit 90, dia pemain lah tepuk-tepuk fan Liverpool, remaining crowd yang tinggal. Sebabnya kebanyakan away crowd tu dah pun tinggalkan Etihad sebelum whistle penamat ditiupkan. Aku tengok seawal minit 55 kan, selepas gol keempat tu masuk, mereka dah pun tinggalkan Etihad Stadium. Dan aku rasa menambahkan lagi drama adalah tak boleh nak backup dah Arne Slot. Dan aku juga tengok, aku juga baca yang The Anfield Rap, salah satu fan channel terbesar dekat Liverpool lah, depa punya contributor dalam channel tu, depa juga walk out pada minit tak tahulah 70 lebih ke apa, tetapi tak tunggu sampai whistle penamat ditiupkan. So depa ni aku rasa antara the biggest Arne Slot punya supporters, tapi depa pun tak boleh nak tunggu, tak boleh nak tahan diri depa daripada tinggalkan stadium sebab terlalu sakit hati dengan apa yang ditunjukkan oleh player-player Liverpool dekat atas padang. Jadi berbalik kepada insiden Dominic Szoboszlai, dia main gesture, dia main dekat fan-fan crowd Liverpool tu tepuk-tepuk pada awalnya, tapi aku tak suka dengan reaksi muka yang dia buat tu. Aku tak tahu apa yang fan belakang, fan dekat crowd buat. Tapi kalau contohnya away crowd marah pun, kenapa nak trigger kan? Mungkin apa yang depa mungkin dekat dalam dalam dressing room hang tak boleh nak tiau Van Dijk contohnya, nak tiau Muhammad Salah contohnya, nak tiau Arne Slot sendiri dengan dia punya tactical deficiency. Tapi kenapa nak lepaskan geram tu dekat away crowd yang selama ni support hang? Sebab aku tengok ramai yang quote tweet video tu, depa ni adalah antara away crowd yang pi ke Etihad Stadium, depa ni maki. Selama ni siapa yang menyokong Szoboszlai pun kemungkinan depa pun marah lah dengan apa yang dia buat. Sebab dia buat muka, kemudiannya dia buat gesture yang aku rasa kalau kita tengok selepas kena belasah 4-0, kita tengok depan-depan kita marah. Kita mesti marah punya. Nasib baik depa tak boleh turun tau. Kalau depa boleh turun kemungkinan jadi panjang cerita. So dua insiden ni aku rasa tunjukkan ke mana standard Liverpool lah, aku rasa kan. Standard yang rasanya macam benda ni kalau terjadi dekat MU lah, confirm kita gelak punya weh. Confirm kita gelak punya. Tapi sekarang ni jadi dekat Liverpool. Dia bermula daripada atas lah. Bermula daripada orang yang pegang, iaitu Arne Slot. Kemudiannya betapa seriusnya orang dekat atas untuk menang at least satu piala. Sebabnya aku rasakan FA Cup adalah antara piala yang paling mudah aku rasa ikut standard tu untuk menang. Kemudiannya FA Cup dah pun out dengan Man City. Selepas ni yang baki adalah tinggal Champions League. Battle untuk Champions League musim depan tu bukannya satu trofi. Dan aku rasa dengan apa yang Liverpool buat, seharusnya Liverpool dapatkan satu trofi untuk musim ni. Memang expectation changes around the season, tapi benda tu bukanlah aku rasa satu alasan yang cukup baik untuk Arne Slot. Dia nak mengelak macam mana lagi aku tak tahulah. Dan sejauh mana dia boleh mengelak tu kita tunggu. Dia aku rasa kalau ikut tu inevitable lah. Benda tu aku sendiri dah berbulan-bulan cakap inevitable, it will happen one day. Tapi sekarang ni board katanya masih lagi menyokong dia. Tetapi sokongan tu kita tengok macam mana selepas besar kemungkinan akan terkena sekali lagi di tangan PSG. Dan aku tak boleh bayangkan
macam mana teruknya, macam mana toksiknya media-media nanti selepas daripada out from all competition, dan 100% confirmnya Liverpool takkan menang satu piala pun, dan big possibility juga Champions League musim depan pun tak dapat. We will see. So thank you for tuning in. Jangan lupa hari Rabu ni temu janji kita watch along menentang dengan PSG. InsyaAllah Liverpool menang. Harapnya.